عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, masih lagi memberi ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita di tengah hari berbahagia ini dapat kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah. InsyaAllah sebelum kita mendirikan solat zuhur berjamaah, kita mengambil kesempatan ini, ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan kesihatan tubuh badan dan juga kelapangan waktu, dapat kita gunakan dengan sebaik yang mungkin kembali kepada Allah. Sihat Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita gunakan balik kepada Allah. Kita merasakan diri kita sakit, ada orang yang lagi sakit pada kita. Dah pernah buat bypass 2 kali, 3 kali, ada orang yang lagi banyak kali. Keluar masuk hospital je, IJN keluar masuk je. Kita rasa sakit kita dah rasa macam dah habis dah, tak ada habis dah habis ruang peluang untuk nak berubat. Seolah macam tak ada peluang dah. Rupanya ada orang yang lagi teruk pada kita. Kita sekurangnya Allah Ta'ala bagi sakit supaya ingat yang mana nikmat sihat tu kurniaan daripada Allah. Allah Ta'ala bagi sakit untuk Allah nak peringat pada kita bahawasanya mungkin tak lama lagi kita nak menghadap Allah kalau sakit yang serius. Ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi sakit serius pun meninggal dalam tidur. Ada meninggal dalam tidur, ataupun tak ada sakit, sebarang sakit serius, tetapi Allah Ta'ala ambil dengan keadaan begitu mudah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ni ruang dan peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Apa sahaja peringkat umur kita, pertengahan ke ataupun dah lewat dah, kita gunakan selagi mana Allah Ta'ala bagi peluang untuk diri kita juga, bukan untuk orang lain. Apa yang kita buat ni kesudahannya untuk diri kita juga. Kita buat kerana Allah. Melainkan kalau apa yang kita buat ni kerana manusia, maka kita tak dapat apa-apa lah. Tetapi yang kita usahakan sekarang ni, dengan kita melakukan amal ibadat, ketaatan pada Allah Ta'ala, apa yang kita buat ni kita niatkan kerana Allah. Kita datang ke surau kerana Allah, kita solat kerana Allah, duduk dalam majlis ilmu kerana Allah, kita menziarahi orang kerana Allah, kita menjawat jawatan sebagai pemimpin kerana Allah, kita bekerja sebagai satu ibadat kerana Allah. Apa sahaja yang kita buat kerana Allah, maka insya-Allah ianya akan menjadi ibadat, dan ini yang akan membantu kita satu hari nanti, yang mana kita tak tahu bagaimana keadaan kita pada waktu tu.
Melainkan benda-benda inilah yang akan membantu kita nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi insya-Allah di tengah hari berbahagia ini kita akan teruskan pengajian kita kuliah Zuhur dengan menggunakan kitab huraian hadis-hadis hukum jilid yang pertama, tajuk yang ke-21, iaitu pada membincangkan berkenaan dengan tajuk meminta jawatan pemimpin. Meminta jawatan pemimpin. Jadi dalam tajuk ni akan membincangkan boleh ke tidak untuk kita ni nak minta jawatan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin di peringkat kawasan ke, peringkat bahagian ke, negeri ke, tak kira lah. Yang dikatakan pemimpin iaitu seseorang yang menerajui mana-mana satu institusi, dan mereka ini diberi amanah ataupun diserahkan satu tanggungjawab. Berat tu. Nak jadi pemimpin bukan senang. Tetapi ramai orang yang nak menjadi pemimpin, kerana bila mana dah naik jadi pemimpin, ia akan disanjungi, ia akan mendapat layanan yang sangat hebat, akan mendapat habuan yang berbagai dan sebagainya. Kalau itu kehendak dia, kalau itu maksud dia jadi pemimpin, maka yang tu yang dia akan dapat. Tapi kalau kata dia menjadi pemimpin kerana untuk memudahkan urusan sekalian orang bawahannya, dan dia meyakini bahawasanya ini satu tanggungjawab yang berat, tugas sebagai pemimpin. Ini kita dah bincang berkenaan dengan pemimpin dalam 2-3 minggu lepas, iaitu berkenaan dengan hadis 7 golongan yang akan ditempatkan di bawah arasy Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, iaitu 7 golongan yang akan ditempatkan di bawah arasy Allah, yang mana hari tak ada perlindungan yang lain melainkan perlindungan daripada Allah Ta'ala. Iaitu yang pertamanya imamun adil, iaitu pemimpin yang adil, seorang pemerintah, pemimpin, amir, penguasa, yang berhormat, apa sajalah termasuk di dalam konteks pemimpin. Baik. Orang yang diberi amanah ataupun diserahkan satu tanggungjawab untuk mengatur segala urusan-urusan masyarakat umum, juga kemaslahatan mereka yang kadang-kala dikenali dengan amir ataupun khalifah ataupun sultan ataupun raja ataupun menteri atau presiden, hakim, imam dan sebagainya. Itu pemimpin. Maka akan datang hadis nak membincangkan berkenaan dengan larangan Nabi SAW kepada kita, jangan meminta-minta supaya menjadi pemimpin. Ada di dalam beberapa keadaan Nabi larang, dan Nabi tak nak bagi kepada orang yang datang kat Nabi, wahai Rasulullah, bagi jawatan kepimpinan ini kepada aku. Nabi takkan bagi kepada orang yang meminta-minta jawatan pemimpin. Nabi takkan bagi. Nabi bagi kepada orang yang Nabi kehendaki, bukan kepada orang yang minta jawatan pemimpin. Baik. Hadis yang saya nak perkatakan ni daripada Sa'id Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdul Rahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha, wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa idza halafta 'ala yamin fara'aita ghayraha khairan minha fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir 'an yaminik. Daripada Abdul Rahman ibn Samurah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Abdul Rahman ibn Samurah, janganlah engkau memohon sesuatu jawatan pemimpin, tugas kepimpinan, jangan kamu minta. Ini merupakan satu pilihan orang yang akan lantik kamu. Jangan kamu minta.
Sesungguhnya jika diberikannya jawatan pemimpin dengan permintaan engkau disebabkan cita-citamu, maka engkau akan diserahkannya tanpa ditolong, yakni menanggung seluruh bebannya. Tetapi jika engkau diberi kepimpinan tanpa meminta, ditugaskan tanpa cita-citamu, maka engkau akan ditolong untuk mengatasinya. Apabila engkau bersumpah terhadap sesuatu, namun selepas itu engkau dapati ada yang lain lebih baik daripadanya, apa yang engkau sumpahkan itu, maka laksanakanlah apa yang lebih baik dan bayarlah tebusan kifarah sumpah kamu itu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian, di dalam hadis tersebut membincangkan berkenaan dengan larangan Nabi. Khusus Nabi bagi tahu kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, jangan kamu minta tugas kepimpinan, nak menjadi seorang pemimpin. Jangan kamu meminta-minta. Adapun sekiranya kamu dapat jawatan kepimpinan itu dengan sebab cita-citamu, kamu takkan ditolong. Tetapi sekiranya diberi jawatan itu tanpa cita-citamu, maksudnya kita tak berhajat pun kepada jawatan tersebut untuk menjadi pemimpin, tetapi orang nampak ketokohan yang ada pada diri kita, kita tak nak pun sebab kita tahu tanggungjawab berat. Kat mana ofis kita dah ada jawatan tertentu, kemudian di kawasan, di qaryah kita pun nak dilantik kita menjadi pengurusi masjid pula. Sedangkan ke ofis kita dah ada jawatan. Layak tak kita? Kita tanya diri kita sendiri, layak ke tidak kita ni? Mampu ke tidak untuk pikul amanah yang kedua, bahkan yang lebih daripada tu? Sedangkan di tempat kerja kita pun amanah yang cukup besar dah, diberi jawatan sebagai pengurusi ataupun pengurus badan kebajikan contohnya lah, ataupun kelab itu, ataupun satu-satu institusi dan sebagainya, diberi jawatan yang agak besar. Dan kemudian di peringkat qaryah nak dilantik kita menjadi nazir masjid, ataupun pengurusi, ataupun imam dan sebagainya. Kita tanya diri kita lah, kita mampu laksana ke tidak? Kadang kita tak nak sampai ke sudah, kalau boleh jangan lantik aku, lantik orang lain, sebab aku rasa diri aku tak layak. Kita rasa diri kita tak layak, tetapi orang lantik juga sebab orang rasa diri kita layak. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak mau sampai ke sudah jawatan pengurusi surau. Terutama saya bagi contoh masjid surau, lagi dekat dengan kita. Masjid surau dilantik kepimpinan pengurusi ke ataupun nazir di Selangor, sekitar Selangor, KL, dilantik dengan diadakan mesyuarat. Diadakan mesyuarat agung pemilihan, kan? Akan diadakan mesyuarat agung pemilihan, dan kemudian akan dibuka pencalonan, nak mencalonkan siapa sebagai nazir. Jadi boleh, nak seberapa banyak nak mencalonkan pun boleh. Nak calon 2 orang, 3 orang sebagai nazir, dipersilakan, tak ada masalah. Tetapi mesti orang yang berkaliber, orang yang tahu tanggungjawab dan peranan sebagai nazir, bakal nazir, ataupun imam, dan orang yang berkeahlian di dalam memikul tanggungjawab tu. Tapi kalau bagi tugas kepimpinan kepada mereka yang bukan ahli, maka tunggulah kemunduran, kejatuhan dan kemerosotan. Sebab orang tu bukan ahli. Bagaimana seseorang yang bukan berkeahlian untuk nak memimpin sesuatu jabatan, sesuatu pengurusan institusi dan sebagainya? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka di peringkat masjid surau kita akan diadakan pencalonan sebagai nazir, imam dan sebagainya, dan kemudian jabatan yang berautoriti, Majlis Agama Islam akan memutuskan yang mana satu yang berhak, yang layak untuk dilantik menjadi
menjadi nazir ke, ataupun menjadi pengurusi surau, mizik dan sebagainya. Dan berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang diperlukan. Ini sangat penting. Walaupun kita tak nak, tetapi dilantik kita juga menjadi ataupun memikul tanggungjawab tu, insya-Allah kita terima dengan hati yang terbuka kerana Allah. Bukan kata kita ambil tempat jawatan tu untuk nak menunjuk-nunjuk pada orang, ataupun dah selesai dah satu penggal ke dua penggal, tapi masih lagi tak nak turun-turun, sedangkan orang tak berapa nak suka dah dengan surat layang itu ini dan sebagainya, dengan orang duk mengata itu ini dan sebagainya, macam-macam yang timbul isu itu ini dan sebagainya, tapi tak nak turun-turun juga. Dia nak juga duduk di atas sekali, sebab dia merasakan suatu keistimewaan berada di atas sekali sebagai seorang pemimpin. Dia boleh mendapat apa yang dia suka, apa yang dia nak. Maka orang yang macam ni takkan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tetapi orang yang dalam keadaan bersusah payah, dia cuba untuk nak melaksanakan tugas kepimpinan, maka dia akan dibantu pertolongan daripada Allah Ta'ala, insya-Allah. Allah Ta'ala akan memudahkannya. Allah Akbar. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. InsyaAllah hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 10 minit lagi. Boleh bagi masa kat saya 10 minit lagi, insya-Allah kita akan solat zuhur berjemaah. Boleh? Clear? 10 minit lagi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamun ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal-khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap kepimpinannya. Kamu semua adalah pemimpin. Nabi SAW menyatakan kepada kita, semua kita adalah pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Seorang suami sebagai pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab di atas kepimpinannya. Orang lelaki belakang ni menjadi suami tonggak kepada keluarga. Kita yang akan memimpin keluarga, isteri dan juga anak-anak di dalam keluarga, maka nak tak nak tugas kita sebagai pemimpin. Takkan kita nak lepaskan tanggungjawab, tak naklah sebagai pemimpin, sedangkan kita ni seorang suami, seorang ayah. Takkan kita nak lepaskan tanggungjawab. Jadi siapa yang nak pegang tanggungjawab sebagai nakoda di dalam family kalau kita lepaskan tanggungjawab? Seorang isteri pemimpin dan bertanggungjawab atas penggunaan harta suaminya, dan dia bertanggungjawab terhadap kepimpinannya. Dah kata suami sebagai ketua keluarga, jadi isteri pun pemimpin juga. Pemimpin bertanggungjawab di atas penggunaan harta suaminya, dan dia akan dipersoalkan. Di atas harta suaminya, Menteri Keuangan, dia yang akan menyusun atur dengan baik apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Ini yang sebaiknya seorang isteri. Dia menggunakan harta suaminya ke arah kebaikan, bukan perhabis harta suami ke arah keburukan. Berjoli, bersukaria, mentang-mentang suami gaji besar, menggunakan harta ataupun keuangan suami dengan sesuka hatinya, maka ini seorang yang tak bertanggungjawab. Dan khadam ataupun pelayan itu bertanggungjawab terhadap harta majikan dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Dan seorang anak bertanggungjawab terhadap penggunaan harta milik ibu bapanya, dan ia bertanggungjawab terhadap kepimpinannya. Jadi nak tak nak semua kita memikul tanggungjawab sebagai pemimpin. Tetapi secara khususnya kepimpinan di sesuatu peringkat, nak dilantik kita kepada satu-satu jawatan,
memikul tanggungjawab dan amanah satu-satu jawatan. Maka ini yang dimaksudkan dalam hadis pertama yang saya bacakan tu. Maka jangan kita mendambakan ataupun mencita-citakan, dan jangan kita minta-minta tugas orang nombor satu, tugas orang yang paling atas, tugas kepimpinan. Bukan itu pilihan kita, tetapi pilihan orang ramai. Kerana dilantik kita oleh orang ramai, pemimpin dilantik oleh orang ramai. Ada beberapa peringkat dinyatakan dalam kitab ni. Secara khusus kepimpinan itu dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut, iaitu yang pertama, kepimpinan yang berdasarkan fitrah syarak, seperti kepimpinan suami terhadap isteri, kepimpinan bapa terhadap anaknya, dan begitulah sebaliknya. Ini yang pertama, berdasarkan kepada hadis yang kedua yang saya bacakan tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu kepimpinan yang nak ke tidak ke, tak dapat lari kita tugas kepimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepimpinan yang dipegang melalui pewarisan, seperti sistem beraja dan sebagainya, diwariskan kepada anak keturunannya. Lepas habis kepimpinannya, maka akan diserahkan kepimpinan kepada putera raja, kepada tengku mahkota dan sebagainya. Dan kemudian ketiga, kepimpinan melalui ijazah ataupun penganugerahan. Contohnya, seseorang guru mengijazahkan kepada pelajarnya, kemudian ia dapat mengajar dan menjadi guru. Guru pun pemimpin juga, nak memimpin anak muridnya supaya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga ni dinyatakan kalau guru mengijazahkan kepada anak muridnya, anak murid pula dah mempunyai tanggungjawab sebagai seorang guru selepas mana mendapat pengijazahan daripada gurunya untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain dengan penuh berkeyakinan. Kemudian yang keempat, kepimpinan melalui pilihan raya dan majlis syura, seperti mana perlantikan khulafa ar-rasyidin, seperti mana perlantikan khalifah-khalifah. Contohnya seperti mana khalifah Islam yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanda tanya, siapakah yang bakal menerjui kepimpinan selepas mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang lebih layak? Adakah Sayyidina Abu Bakar? Adakah Sayyidina Umar? Adakah Sayyidina Uthman, Ali, ataupun sahabat-sahabat kanan Nabi yang lain? Maka menjadi tanda tanya. Selepas mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkumpullah golongan Muhajirin, golongan Ansar di satu tempat, iaitu di Saqifah Bani Sa'adah. Berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah untuk melantik pemimpin. Abu Bakar nak melantik Sayyidina Umar, Sayyidina Umar nak melantik Sayyidina Abu Bakar. Masing-masing tak nak tugas kepimpinan sebab tahu ini satu tugas yang sangat berat. Nak menggantikan Nabi, bukan calang-calang tugas. Sedangkan sebelum ni Nabi yang menjadi tonggak. Apa-apa hal akan menjadi rujukan, pemimpin akan menjadi rujukan. Nabi adalah merupakan tonggak dan pemimpin sekalian umat. Dan nak menggantikan Nabi, sama ada Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar sampai ke sudah tak mau, nak bagi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun mencadangkan Sayyidina Abu Bakar, dan terus dia berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia tak bagi candah, terus melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin. Walaupun Sayyidina Abu Bakar berat untuk nak menerima tugas kepimpinan, tetapi dia terpaksa juga untuk menerimanya. Tengok tak? Ini adab. Nampak? Adab orang yang berilmu. Bukan dia minta tugas kepimpinan, tetapi kalau kata dia tak minta tugas kepimpinan, takut-takut tugas kepimpinan tu jatuh kepada orang yang zalim, jatuh kepada orang yang bukan berkeahlian. Dia telah membawa syarikatnya ke mercu tanda yang sangat hebat, sangat gemilang, berjaya. Usaha dia selama ni yang dia telah membina syarikatnya ataupun institusi yang
dia naungi sekian lama, tiba-tiba dia serahkan kepada individu yang bukan berkeahlian dalam bidang tu, maka tunggulah. Kejayaan yang dibina bukan senang selama 20 tahun lebih, contoh, diberi kepada individu yang bukan berkeahlian, tak payah tunggu lama. Dalam masa kurang daripada setahun, institusi itu mungkin akan jatuh bankrupt, syarikat tu akan muflis dan sebagainya, sebab dia tak reti nak run syarikat tu dengan baik, sebab dia bukan berkeahlian. Ketika mana dilantik Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin khalifah Islam yang pertama, maka Sayyidina Abu Bakar pun berucap kepada sekalian hadirin yang hadir, wahai kaum muslimin semua, kamu telah melantik daku sebagai pemimpin kamu, sedangkan aku merasakan aku bukan orang yang terbaik di kalangan kamu. Masya Allah, rendah dirinya Sayyidina Abu Bakar. Rendah diri, begitu tawaduknya Sayyidina Abu Bakar. Walaupun Sayyidina Abu Bakar memang yang terbaik. Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan Nabi menjadi imam. Ketika mana Nabi sakit, ketika mana Nabi uzur. Kan? Ketika mana hijrah Nabi SAW, Nabi pilih siapa untuk berhijrah? Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu Nabi dah bagi hints di dalam beberapa peristiwa yang bakal dilantik untuk menjadi pemimpin selepas mana Nabi tak boleh 2, tak boleh 3 orang. Jawatan kepimpinan yang paling tinggi mesti diterajui oleh seorang. Kalau ada 2 kepala, 3 kepala yang paling atas, maka hancur. Maka seorang je yang layak untuk menjadi pemimpin. Maka dilantik Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin. Dia menyatakan, wahai kaum muslimin sekalian, kamu telah melantik daku sebagai pemimpin kamu, sedangkan aku merasakan aku bukan orang yang terbaik di kalangan kamu. Bukan aku yang terbaik. Tengok, walaupun sekalian umat Islam melantik sahabat-sahabat yang lain, melantik Sayyidina Abu Bakar kerana tahu Sayyidina Abu Bakar yang terbaik, maka itulah kelebihan sistem syura. Pemilihan menerusi pilihan raya, sistem syura. Kita melantik pemimpin di atas undian orang ramai yang nakkan dia sebagai pemimpin. Bukan hanya individu-individu tertentu yang melantik seseorang yang dia suka, yang rapat dengan dia menjadi pemimpin. Mungkin orang lain tak suka, tetapi kita buka tugas kepimpinan ni, orang nombor 1 ataupun di dalam rating kepimpinan ni yang memilihnya di kalangan khalayak ramai. Orang ramai yang memilihnya. Maka yang akan memimpin, yang akan dipimpin nanti pun sekalian orang ramai ni. Maka insya-Allah akan berlaku adil lah. Begitu pula sekiranya aku berlaku benar, begitu pula sekiranya aku berlaku benar dan adil, bantulah aku, dan kiranya aku menyeleweng, perbetulkanlah aku. Tolong bantu aku kalau aku betul, dan kalau aku tak betul, aku menyeleweng, jauh menyimpang daripada syariat Allah Ta'ala, sila tolong perbetulkan aku. Masya Allah, tabarakallah. Al-imaratu awwaluha nadamatun wa awsatuha gharamatun wa akhiruha azabun yawmal qiyamah. Jawatan kepimpinan itu pada permulaannya merupakan penyesalan, pada pertengahannya kesengsaraan, pada akhirnya azab pada hari kiamat. Masya Allah. Tugas kepimpinan yang macam mana? Diberikan jawatan pemimpin kepada orang yang mencita-citakan jawatan tu. Beri kepada aku. Kalau tak bagi kepada aku, maka kamu semua akan ditimpa kebinasaan. Kamu akan mengharungi kehidupan yang sengsara, kebinasaan, kemiskinan, akan berlarutan dan sebagainya. Maka lantik aku sebagai pemimpin. Menakut-nakutkan orang, memaksa orang untuk melantiknya sebagai jawatan pemimpin, ataupun membeli orang lain pula supaya melantik dia supaya menjadi pemimpin. Masya Allah, tabarakallah. Jenis orang yang macam ni dinyatakan dalam hadis ni, meminta jawatan kepimpinan dan diberi jawatan tu kepada dia. Dan Nabi menyatakan jawatan kepimpinan itu pada permulaannya merupakan penyesalan. Menyesal tak kesudah dah. Ingatkan senang, rupanya susah. Ingatkan mudah, tetapi merupakan satu bencana untuk diri dia. Di awalnya penyesalan, pertengahannya kesengsaraan, dan akhirnya azab di hari kiamat kelak.
Lan nasta'mila ala amalina man aradahu. Kami tidak mengangkat kepimpinan orang yang bercita-cita ataupun menginginkannya. Nabi menyatakanlah, kerana waktu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, Abu Musa Al-Sy'ari. Dia datang berserta dengan 2 orang pemuda yang lain, yang mana mereka ni berhajat untuk meminta jawatan daripada Nabi SAW. Ni yang terakhir, dakhaltu ala Nabi SAW ana wa rajulani min qaumi. Abu Musa Asy'ari menyatakan, aku telah datang bertemu Nabi SAW bersama 2 orang lelaki daripada kaumku. Faqala ahadur rajulain, berkata salah seorang daripada 2 orang pemuda, amirna ya Rasulullah. Telah berkata seorang tu, iaitu berikanlah kepada kami kepimpinan wahai Rasulullah. Wa qala al-akhar mithlah. Dan pemuda yang kedua pun menyatakan sedemikian, berilah tugas kepimpinan, jawatan kepimpinan tu kepada aku wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi, inna la nuwalli hadha man sa'alahu wala man harasa alaih. Sesungguhnya kami tidak melantik kepimpinan, yakni pemimpin, kepada orang yang memintanya, dan tidak memberi kepimpinan kepada orang yang berminat ataupun bercita-cita terhadapnya. Masya Allah. Nabi terus terangnya kepada 2 orang pemuda yang dibawa oleh Abu Musa Asy'ari berjumpa dengan Nabi SAW, aku takkan bagi orang yang datang berjumpa dengan aku minta jawatan. Tapi Nabi berhak, dan ada kalanya Nabi lantik pemimpin di satu tempat dengan kehendak Nabi berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi pernah melantik Muaz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Nabi melantiknya sebab Nabi lihat dia seorang yang berkaliber, seorang yang hebat, seorang yang tokoh. Mus'ab bin Umair, Nabi lantik Mus'ab bin Umair, kan, untuk pergi ke Madinah. Selepas mana perjanjian Aqabah yang pertama, dilantik Mus'ab bin Umair. Waktu tu hanya lebih kurang dalam 12 orang je, kan. Dihantar Mus'ab bin Umair menjadi guru agama. Dalam masa tempoh setahun, balik semula ke Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Nabi hantar Mus'ab bin Umair untuk mengajar sekalian muslimin yang lain berkenaan dengan Islam. Dan ada lagi lah di kalangan sahabat yang lain yang Nabi hantar, yang Nabi lantik menjadi pemimpin. Tetapi Nabi takkan bagi kepada orang yang bercita-citakan kepimpinan dan minta kepada Nabi untuk menjadi pemimpin, kerana Nabi menyatakan mereka ni tak layak. Hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka begitulah sedikit sebanyak perbincangan kita yang ringkas pada tengah hari ini, supaya menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita bersama. Tugas kepimpinan merupakan satu tugas yang berat. Macam hadis saya bacakan awal tadi, 7 golongan yang akan ditempatkan di bawah arasy Allah. Pertamanya pemimpin yang adil. Dalam ramai-ramai ditempatkan di bawah arasy Allah, first kali pemimpin yang adil di bawah arasy Allah. Bukan hanya sekadar bawah arasy Allah, pemimpin ni Allah Ta'ala akan bagi satu mimbar yang bercahaya kepada pemerintah, pemimpin, penguasa yang adil, yang hebat. Dia akan berada di atas mimbar yang bercahaya di bawah arasy Allah Ta'ala. Mulia sungguh pemimpin yang dimuliakan oleh sekalian masyarakat dan mereka yang di bawah pemerintahannya. Pemimpin yang sentiasa didoakan oleh mereka di bawahnya, yang mesra dengan, yang mengambil tahu berkenaan dengan kebajikan, berkenaan dengan kepayahan hidup dan sebagainya, yang dapat bersama dengan masyarakat dan sebagainya dalam setiap keadaan. Jadi mudah-mudahan apabila kita dilantik ataupun dipertanggungjawabkan satu-satu tugas, amanah dan sebagainya, insya-Allah kalau termampu kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Jangan kita lepaskan tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin yang telah dilantik. Bukan hanya sekadar jawatan yang kita impikan, bukan hanya sekadar layanan VVIP yang kita dambakan, tetapi yang kita nak redha Allah Ta'ala, mardatillah.
Redha Allah kita dapat, insya-Allah yang lain tu kita tak risaulah. Wallahu alam. Sekadar tu dulu untuk tengah hari ni, yang baik daripada Allah Taala, segala kelemahan kedhaifan daripada diri saya sendiri kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.